kau menari. Aku tak suka menari. Engkau menari boleh. Subscribe jangan tak subscribe. Kalau korang tak subscribe, saya hantui hidup korang. Laki machine gun gila. Farah bangun Farah. Hai semua, good morning, Assalamualaikum. Okay, sehari ni korang teka kita nak syuting short film apa? Film apa? Saya pun tak tahu. Yang penting pasal mak mentua, menantu dengan anak. Itulah yang saya tahu lah. Okay, so untuk short film kali ni makan apa sebenarnya sedap What? Lari topik lah. Tak nak. Bersama Saya dah buat efek sendiri. Tolong letak sound je Alif tengah praktis untuk jadi. Kita jadi emak lagi kali ni. Dah kali ketiga jadi emak. Itulah sebab ketinggian anda sesuai menjadi emak. Alhamdulillah, walaupun umur tak sempat jadi emak lagi. Belum. Kita ada tengok tak nampak lah. Cece pakai hitam sawa. Cece Nampak? Dah jangan cakap aku bukan. Nanti aku tak nak karakter. Okey. Tenggelam. Cuma saya fikir ni. Awak ada isi dalam Apa abang ni mana? Itulah aku tahu lagi. Ajib blushing. Aku nak buat game. Aku nyanyi, kau buat basi syarat. Ada ketupat, ada rendang. nak gimana? Keluar kejap kenapa? Kau berdua ni bila nak bagi mak cerita? Bila kamu ni mandul. Nasi empet dan kuah kacang. Dia tak mandul lah. Itu je. Dia tak mandul. Mana cucunya? Tahu Duit air dalam sampul. Tak ada pun isi. Dia baru belajar sebenarnya. Jangan banyak cakap tengok luar tau. Game lagi sini. Dia main tipu guys. Orang ada anak. Stop it. Get some help. Sirap soda. Bukan. Ubu ikan lele. Welcome back to my YouTube channel Awana Style. Ang. Itu rata ke apa tu? Bukan. Bukan kot. Bukan. Kau ni mana tak baik lah. Haji. Ajik ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku kutip semua korang buat kat aku. Korang akan minta maaf. Bagi duit raya RM1. Stres lah. Tembak dia kan? Ya, tembak. Tak. Jangan nanti jatuhnya. Kau pergi buat baru sekarang. Aku tak nafas ni. Nak mula balik ke? Dia boleh je. Kau pergi buat air baru sekarang. Satu korang ni. Kau cakap aku. Kau pergi buat air baru sekarang. Mana air baru kan? Ambil ni. Dan dia kencing. Lah, kencing rupanya. Warna merah guys. Haji, macam biasalah. Dah pandai buat sepa, tolong bersihkan. Kau ingat ni rumah kau. Katanya aku tak suruh kau menari. Engkau menari boleh. Sekati akulah TikTok aku, masalah hidup kau. Caca. TikTok Maisara dah guys. Kepada tuan rumah, Follow nampak and subscribe. tengok tuan rumah Haji yang buat semua benda ni. Asal lah. Taksi ada ni. Tuan rumah tak tengok BTS, tak tengok short film lah. Tuan rumah akan salahkan kau juga sebab kau yang buat. Tu, tengah isi air. Maisara ni. Alasan. Sebenarnya dia tak buat pun. Orang lain yang buat. Kalau orang lain tak suruh dia bersihkan, dia tak bersihkan pun. Dia memang macam tu lah perangai dia. Lelaki jenis apa tau. Ganas tak? Tuan rumah, dia orang main air. Dia orang nak tolong bayarkan bil api, bil air. Cantik sikit. Tengok kau close up sekarang. Aku ambil air. Ini air kolam. Cantik sikit. Tak perlu kot macam tu. Terus je sekali. Tak payah nak acah-acah sangat. Kau ingat apa bowling? Tengok Acah-acah lah ke? Kau ingat kau tu bini anak aku. Kau boleh duduk santai kat rumah ni. Kau pergi ambil baju ni. Kau lipat. Lepas kau lipat baju tu, kau pergi sentak tandas pula
Lepas kau sentak tandas tu, kau bisa keluar pula. Kita lagi di taman, guys. Kita lagi taman. Nampak aku tak? Okey muka aku. Okey. Guys, perempuan perampas tengah jumpa kakak dia. Inilah perempuan perampas tu. Tapi tak nak rampas Nakib, Nakib tak esok. Tak nak rampas Nakib. Dia nak rampas kau lah, Ajik. Janganlah, aku tahu aku handsome. Dia nak rampas kau lah. Kenapa Ajik Awak apa yang handsome? Pak Udi lagi handsome. Pun dia gelap daripada aku tapi dia tak handsome. Hai guys, sekarang kita welcome back to YouTube channel. Bukan. Salah. Tagline saya ubur-ubur ikan lele. Welcome back to my YouTube channel. I wanna style. So hari ini Ellie sebagai mak kepada Nakib, mak yang derhaka. Salah. Bye. So nanti korang tengok jangan lupa tengok cerita perempuan perampas. Korang jangan lupa subscribe. Jangan tak subscribe. Kalau korang tak subscribe, saya hantui hidup korang. Mai Cara. Ya Allah, gelap Mai Cara. Tak nampak apa Mai Cara. Dah hitam dah saya. Saya dah hitam dah. Mai Cara, cuba joget lagu Serumpun. Nak basi isyarat cara nyanyi. Lepas tu buat basi isyarat dia sekali. Saya tak ingat lagunya. Ingat nasib je ni. Ada ketupat, ada rendang. Dan kuah kacang. Nasi. Kuah kacang ingat. Kacang ini je. Duit raya dalam sampul. Sebelum sampul tu ada perkataan lagi. Kuih raya sudah tersusun. Kuih raya macam ni kuih. Susun macam ini. Tahu tersusun gini. Tersusun. Duit raya dalam sampul. Adik-beradik sama berkumpul. Panggil satu kampung. Aduh tak tahu. Macam tak betul je budak ni. Aku nak initiate. Bongok lah Nakib. Nakib machine gun gila. Farah bangun Farah. Dah nangis. Ayo. Dah nangis. Farah nangis. Farah. Salah angkat aku. Salah. Apa kali ni? Okay, Alice, karakter apa ni? Akulah mertua Jaki. Akulah mertua yang jahat tu. Mak mertua ataupun mak kepada Nakib yang agak garang, jahat. Jadi watak apa yang seterusnya kau idam-idamkan? Sebab aku rasa memang watak ni lah yang aku nak. Watak jahat? Sebab aku rasa aku jahat. Sebab kau rasa kau jahat lah. Sebab bukan aku je yang aku rasa aku jahat. Sebab semua orang nampak aku jahat. Mai seorang je yang nampak aku pemalu masa first aku masuk tau. Sebenarnya kau tak tahu malu? Kalau kau tanya aku selain watak ni, aku dah buat watak yang aku ni gonjol. Macam korang tengok Ibu Tunggal 4, ada aku kan, Makcik Slay tu kan. Itu sebenarnya watak yang aku hidupkan juga. Aku dah bagi tahu watak apa yang aku nak kan. Jangan lupa saksikan Perempuan Perampas Cik Amanah Style sekarang. Bye.